saksikan separuh masa kedua perlawanan di antara pasukan Pahang menentang Johor Darul Takzim. Sekali lagi bersama pengulas Syarkawi Jirim dan Akmal Rizal. Baik, terima kasih banyak-banyak Hanif, terima kasih Nizaruddin, dan tumpuan sekarang ini adalah kepada pengadil yang akan memulakan perlawanan separuh masa yang kedua ini. Pertemuan di antara pasukan Pahang bertemu dengan pasukan JDT sudah pun dimulakan separuh masa yang kedua. Dan Akmal, menarik juga kalau apa yang disebut oleh rakan kita tadi, iaitu Hanif tentang keputusan semasa di Stadium Felda, di Felda United sekarang ini, seri dengan pasukan Pulau Pinang satu sama, satu keputusan yang mungkin sedikit mengejutkan kita sebenarnya, dan ini juga mungkin satu berita yang cukup setakat inilah mungkin menggembirakan pasukan JDT, kerana mereka, dua pasukan ini, Felda United dan juga JDT, sedang bersaing dengan begitu hebat sekali untuk berada di tangga teratas kedudukan Liga Super setakat ini. Ya, bagi saya pasukan Felda dan juga pasukan JDT tidak boleh kehilangan mata, kecinciran mata ya, kerana mereka punya mata yang sama, dan inilah dua pasukan yang kita lihat mampu untuk menjuarai liga pada musim ini. Dan bagi saya di jengka ketika ini, saya rasa pasti akan ada satu perubahan jaringan dalam separuh masa kedua nanti, kerana kita tahu kekuatan yang ada pada pasukan Felda United. Baiklah, kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada permainan yang sudah pun bermula separuh masa yang kedua ini. Belum lagi ada gerakan-gerakan menarik, tetapi satu tugas yang cukup berat sebenarnya menunggu pasukan Pahang. Mereka perlu melakukan sesuatu dalam separuh masa yang kedua ini kalau mau mengharapkan satu keputusan yang boleh menggembirakan penyokong-penyokong mereka. Tetapi jelas bahawa dalam separuh masa yang pertama tadi, penguasaan yang maksima boleh dikatakan ditunjukkan oleh pemain-pemain JDT, dan mereka menggunakan kesempatan untuk menjaringkan 3 gol dalam separuh masa yang pertama. Wah, ada insiden yang berlaku dalam kotak penalti, tetapi permainan diteruskan. Kawalan yang terlepas, dan ini mungkin memberi ruang yang menarik sekarang ini bagi pasukan Pahang, tetapi lihatlah bagaimana pemain ini cuma berseorangan sahaja, iaitu Fauzi Roslan, dan akhirnya terlepas gerakan yang cuba diatur oleh pasukan Pahang. Lambat support dan juga rakan-rakan yang lain datang untuk membantu pergerakan yang cuba dilakukan oleh Fauzi Roslan sebentar tadi. Ya, apabila beliau melakukan gerakan tidak ada pemain buat support, itu menunjukkan beliau untuk buat hantaran. Lucero, itu dia, baru saja saya sebut, dia berjaya menjaringkan gol yang keempat. 2 minit permainan separuh masa yang kedua ini bermula, dan dia telah menjaringkan gol yang keempat bagi pasukan JDT. Itulah kelebihan pemain ini. Ya, itulah kelebihan yang ada pada Juan Martin Lucero. Sedikit saja ruang yang beliau miliki di hadapan pintu gol, beliau mampu dan tahu di mana hendak meletakkan bola itu bagi memberikan jaringan, dan beliau berjaya menyempurnakan dengan cukup cemerlang. Kita lihat sekali lagi lorongan yang cukup kemas daripada dia, dan lihatlah bagaimana finishing yang dilakukan oleh Lucero. Kombinasi dua pemain ini cukup berbahaya. Amri, assist yang menarik. Ini dia, Amri Yaya yang melakukan assist, dan itulah lorongan daripada Amri yang membolehkan Lucero melakukan penyudah yang cukup berkesan untuk menewaskan Muhammad Nazrul Nordin. Jadi ini berarti bahawa sudah 10 gol dijaringkan oleh pemain ini dalam Liga Super 2016 setakat ini. Baru masuk perlawanan yang ke-12, dan dia meletakkan dirinya sebagai penjaring gol terbanyak sekarang ini dalam Liga Super setakat ini. Itulah bahayanya pemain ini. Beliau sentiasa mampu mencuri peluang, menghidu peluang, dan beliau tahu bagaimana untuk meletakkan bola itu ke dalam jaring pintu gol pasukan lawan. Sesuatu yang juga menarik yang mungkin boleh diingati oleh peminat dan juga penyokong-penyokong JDT, terutama tentang Lucero ini. Dalam permainan awal, dia dilihat begitu sukar untuk menjaringkan gol. Tetapi pujian harus kita berikan kepada jurulatih mereka, itu Mario Gomez, yang terus mengekalkan Lucero dalam permainan awal, walaupun kadang-kadang gagal untuk menjaringkan gol yang sudah pun terbuka dan sebagainya. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Mario Gomez, memberikan keyakinan itu semula
kepada Lucero dan akhirnya dia menjadikan Lucero sekarang ini sebagai penjaring gol yang cukup prolific sebenarnya setakat ini dalam Liga Super 2016. Ya, mungkin ketika awal permainan beliau bersama JDT, mungkin beliau tidak ada keserasian dan juga persefahaman yang baik dengan pemain-pemain lain, dan sebagai berkaliber, saya rasa beliau mengambil itu dengan cukup tenang, dan apabila beliau mampu untuk menjaringkan gol demi gol, dan itulah confident level beliau akan naik dan dengan sendirinya, dan dibantu dengan Mario Gomez, dan beliau sekarang ini menjadi seorang penyerang yang saya rasa terbaik dalam saingan Liga Super di negara kita. Dari pembelian yang cukup berbaloi yang dilakukan oleh JDT untuk membeli ataupun bawa masuk Lucero setakat ini. Satu lagi gerakan yang cuba diatur sekarang ini Diaz, tetapi sudah pun ada kekasaran yang berlaku sebelum itu. Jadi kita lihat bagaimana Pacheco atau penjaman Pacheco ini tidak berpuas hati. Mungkin ada sesuatu yang berlaku. Kalau kita lihat seimbas mungkin kekasaran di antara beliau dan juga Gary Steven Robert. Dua pemain ini dipanggil oleh pengadil, iaitu Wan Muhammad Tarmizi. Coba kita lihat apa yang berlaku sebenarnya. Itu dia Pacheco, Gary Steven Robert cuba menghalang. Di situ mungkin ada tolak-menolak, tarik-menarik yang berlaku di antara kedua pemain. Kedua pemain perlu mengawal kadang-kadang tidak jika dilayangkan kad merah ini akan merugikan pasukan mereka. Kali ini Pacheco dipersalahkan dan akhirnya layangan kad kuning diberikan oleh pengadil. Pemain yang telah pun menjaringkan 5 gol setakat ini bagi pasukan Pahang dalam Liga Super 2016 setakat ini. Itu dia, kita lihat bagaimana dia kali ini seolah-olah mau membalas dendam terhadap Gary Steven Robert. Permainan sudah pun diteruskan semula dan kita harap kita dapat melihat corak permainan yang menarik dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Dan kita juga mengharapkan ada sesuatu yang menarik yang mungkin boleh direncanakan sekarang ini oleh pasukan Pahang, walaupun ketinggalan agak jauh di belakang sekarang ini dengan 0-4, tetapi mungkin mereka juga ingin mencari beberapa gol dalam usaha untuk memberikan keyakinan semula kepada pasukan mereka. Tetapi gol itu haruslah segera dicari. Ini dia gerakan yang menarik sekarang ini daripada pasukan Pahang. Ada ruang yang cukup menarik sekarang ini, melakukan percubaan terus, tetapi sayang sekali walaupun tampanan Izam Tarmizi itu ada rebound yang berlaku, tetapi follow up agak lambat sentuhan daripada Savindran. Tetapi sayang sekali terlepas satu lagi peluang yang cukup baik bagi pasukan Pahang. Kita lihat bagaimana Savindran terlepas satu lagi peluang yang cukup menarik, dan itu dia, walaupun ada muntah bola itu muntah daripada tampanan yang dilakukan oleh Izam, tetapi sayang sekali pemain ini gagal untuk melakukan sesuatu yang lebih menarik sebenarnya. Ya, gerakan baik beliau terlepas dari kawalan Jasazrin tadi, dan sayangnya angle beliau agak kecil dan libatan terakhir beliau itu jaya ditepis oleh Izam Tarmizi dan gagal disambar oleh penyerang mereka iaitu Muhammad Faizal Abdul Rahman. Amri terpaksa memberikan kepada Adil Zafwan, Gary, dan menunggu di sana dalam Marcos Antonio. Antaran jauh yang dilakukan oleh Marcos, cuba mencari Lucero, tetapi berjaya dipintas dengan begitu kemas. Savindran sekali lah tidak, kali ini pemain nomor 19 iaitu Fauzi Roslan pula cuba menggerakkan serangan, tetapi sayang sekali terlepas gerakan yang cuba diatur. Di sana ialah Saiful Nizam, iaitu pemain back tengah yang sudah pun naik ke atas untuk membantu serangan bagi pasukan Pahang. Fazli hanya berseorangan saja kalau kita lihat Pacheco, dan itu yang mungkin menyukarkan sedikit beliau setelah kehilangan rakan di barisan serangan, iaitu dari Bobolas yang terpaksa dikeluarkan. Aidil kita lihat bagaimana kemas
gerakan yang dilakukan oleh Diaz sekarang ini. Masih lagi mengawal Diaz. Ada ruang yang menarik Diaz. Gol yang kelima. Minit yang ke-55. Apa lagi yang dapat kita katakan, Akmal? Ya, satu gerakan solo yang cukup menarik, cukup baik daripada Diaz. Beliau menggunakan kelajuan, kepantasan dan kelicikan yang ada pada beliau, menewaskan hampir 3 pemain pertahanan dan melakukan satu chipping yang cukup sempurna, memberikan gol kelima pada malam ini buat pasukan JDT. Jadi itulah kehebatan yang dipamerkan oleh pemain ini. Dia dianggap sebagai penggerak sebenarnya di bahagian tengah dan juga di barisan serangan pasukan JDT. Sudah begitu yakin, begitu confident, dan chipping yang dilakukan menewaskan sama sekali Nazrul Nordin, iaitu penjaga gol pasukan Pahang. Beliau menggunakan segala kebolehan, kemampuan yang beliau ada dengan gol yang kita saksikan tadi. Satu, kita dapat saksikan seorang pemain yang boleh memberikan impak yang cukup besar buat bola sepak negara kita. Jadi begitulah kedudukan sekarang ini. Semakin tertekan sekarang ini. Kalau di Stadium Tan Sri Hasan Yunus di Lakin, mereka hanya menang dengan 3-0, tetapi nampaknya mungkin kali ini mereka boleh kenduri gol, menang besar barangkali kalau mereka terus memberikan asakan. Setakat ini mendahului dengan 5-0. Satu situasi yang mungkin semakin tertekan sebenarnya. Matthew Davis juga barangkali sedang memikirkan apakah yang sudah berlaku bagi kepada pasukan Pahang sekarang ini. Satu hantaran chip tinggi yang dilakukan oleh Pacheco. Kembali semula kepada Pacheco. Dibantu sekarang oleh Matthew Davis. Matthew Davis cuba melakukan gerakan 1-2 bersama-sama dengan Fauzi, tetapi akhirnya terlepas. Chipping yang cuba dilakukan oleh Gary tidak sampai. Gerakan yang cuba diatur sekarang ini Pacheco. Satu lagi hantaran, ada ruang yang agak menarik bagi Pacheco. Sayang sekali, bola sudah pun terkena pemain back bagi pasukan Pahang. Zes Rahman terlepas satu peluang yang cukup menarik, ataupun Faizal sebenarnya. Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Satu gerakan 1-2 di antara Faizal, itu dia satu chip ke depan pintu gol. Faizal dapat melepaskan diri. Ada peluang tetapi berjaya disentuh sedikit oleh Izam Tarmizi. Bola terkena tiang di sebelah kiri, melantun semula, rebound dan tangkapan dapat dilakukan oleh beliau. Itu dia, kita lihat bagaimana tampanan yang dilakukan. Bola itu melantun semula ke arahnya, mudah bagi Izam Tarmizi. Satu lagi peluang, peluang yang cukup baik bagi Muhammad Faizal Abdul Rani. Peluang dalam separuh masa pertama yang beliau memiliki juga peluang yang cukup baik dan sepatutnya perlu disempurnakan dengan jaringan. Tapi kita lihat tadi beliau agak off balance sebelum membuat rebatan yang terakhir. Itulah yang menyukarkan beliau untuk membuat sepakan yang sempurna untuk menghasilkan gol buat pasukan Pahang. Dan sesuatu yang menarik juga dalam perlawanan setakat ini, kalau kita lihat ke semua gol yang dijaringkan oleh pasukan JDT, ke-5 gol adalah jaringan yang dilakukan oleh pemain-pemain import. Bila agaknya pemain-pemain lokal mereka akan dapat menjaringkan gol. Yes, kita mengharapkan selepas ini dengan sudah 5 gol, kita mengharapkan mungkin akan ada Safi Sali akan dimasukkan dan bagi memberi peluang pada beliau untuk menunjukkan yang beliau mampu untuk melakukan sesuatu dan menjadikan gol buat pasukan JDT. Aidil. Gary. Mudah mengawal bersama-sama dengan Amirul Hadi. Hantaran jauh yang dilakukan oleh Amirul. Satu lagi kedudukan yang boleh membahayakan pintu gol mereka sebenarnya. Tapi kali ini gerakan ataupun kawalan yang cuba dilakukan oleh Lucero berjaya dipintas ataupun dikawal. Tetapi terpaksa memberikan satu lagi sepakan penjuru sekarang ini bagi pasukan JDT.
yang akan dilakukan oleh Mahali. Bersiap sedia Nazrul Nordin, iaitu penjaga gol pasukan Pahang. Delivery yang baik harus dilakukan oleh Mahali Jasuli. Satu sepakan yang agak menarik. Satu lagi peluang, tetapi kali ini tandukan yang dilakukan oleh Haris Harun yang dimasukkan bagi menggantikan Marcos Antonio. Itu sentuhan Haris Harun yang pertama sebenarnya dalam perlawanan ini. Dan penjaring gol, antara penjaring gol malam ini, iaitu pemain back mereka, Marcos Antonio, mungkin menghadapi sedikit kecederaan dan terpaksa dikeluarkan. Yang kemasukan Haris Harun ya, beliau akan mengisi tempat Marcos Antonio yang mengalami kecederaan ya. Dan Haris Harun juga seorang pemain yang mampu untuk beraksi di bahagian pertahanan dan juga bahagian midfield. Dia juga seorang pemain yang mempunyai corak permainan yang agak keras sebenarnya. Itulah kelebihan ya yang ada pada Haris Harun. Beliau mampu untuk bermain dalam dua posisi yang berbeza dan mampu untuk mengekang asakan pemain-pemain dari pasukan lawan. So, Wendren sekarang ini kawalan yang baik daripada pemain ini, cuba membuat cutback tetapi cukup mudah dikawal oleh pemain-pemain JDT. Sementara itu kekasaran pula dilakukan dan akhirnya sepakan percuma diberikan. Kita lihat dalam tayang bagaimana kekasaran yang dilakukan sebentar tadi oleh Rizwa terhadap Gary dan kesilapan ataupun kekasaran yang dilakukan oleh Rizwa Syafiqi. Pemain Pahang perlu lebih bertenang ya, dan tidak boleh membiarkan gawang mereka dibocori lagi. 5 gol saya rasa cukup banyak bermaksi di hadapan penyokong sendiri. Mereka perlu lebih bertahan sekarang. Oh, Lucero! Satu idea yang cukup menarik sebenarnya daripada pemain ini. Mungkin kerana dia melihat kedudukan Nazrul Nordin yang berada sedikit di hadapan pintu gol itu. Kita lihat jauh meninggalkan pintu golnya. Dia melihat mungkin ada sedikit angle yang boleh dilakukannya, dan itulah percubaan jauh yang mungkin agak ambitious yang dilakukan oleh Yuan Martin Lucero. Ya, satu idea yang baik tapi sayangnya agak pelaksanaannya agak kurang tidak baik. sempurna. Ya. Mereka boleh melakukan apa saja dalam situasi seperti ini sebenarnya. Akmal Reza menguasai permainan. Misalkan ini mendahului dengan 5-0. Jadi kalau kesilapan kecil itu sesuatu yang mungkin mudah dimaafkan oleh Mario Gomez, jurulatih mereka. Ya, mereka sudah selesa ketika Ya. ini, jadi boleh melakukan apa saja yang mereka inginkan. Terlibat Amri Yahya masih lagi nampak tenggelam, terutamanya di awal-awal permainan separuh masa yang kedua ni. Ya, lihat dalam separuh masa pertama dan juga separuh masa kedua ini nampaknya beliau kurang untuk melakukan gelecekan dan juga hantaran-hantaran lintang. Mereka banyak menggunakan dari bahagian tengah dan juga Mahali Jasuli di bahagian kanan. Dan saya merasakan mungkin akan ada pertukaran selepas ini. Mungkin Mario Gomez akan masukkan pemain lain bagi memberi lebih impact buat pasukan JDT. Putaran ke dalam yang sudah pun dilakukan oleh Fazli. Ada asakan yang dilakukan terhadap Diaz. Sekali lagi kekasaran yang dilakukan oleh Rizwa Syafiqi. Ini dia pemain Amir Saidin yang dibawa masuk dan Jasarin Jamaluddin dikeluarkan. Mendapat satu lagi sepakan penjuru sekarang ini. Indikasi bahawa pasukan Pahang betul-betul berada pada situasi yang cukup tertekan sekarang ini. Mahali akan melakukan ataupun mengambil sepakan penjuru ini, dan kita lihat bagaimana Adil sudah pun naik ke atas kerana dia juga boleh melakukan tandukan. Tetapi satu lagi asakan yang cuba dilakukan terlepas. Jadi terlepas satu lagi peluang bagi pasukan JDT untuk menambah jaringan gol mereka. Walaupun ada asakan yang cuba dilakukan oleh Haris Harun. Kita lihat bagaimana Fauzi. Walaupun dia terjatuh tetapi tidak ada tolakan yang keras dilakukan.
Pemain ini juga lebih banyak bergerak di barisan ataupun di bahagian tengah, iaitu Pacheco. Jelas bahawa dia juga mungkin terasa kehilangan bolas. Jadi itu yang menyukarkan gerakan-gerakan serangan yang cuba diatur oleh pasukan Pahang yang begitu confident sekarang ini. Tolakan yang dilakukan oleh Gary sebentar tadi. Dan kita lihat bagaimana corak permainan Diaz yang sekali-sekala akan turun juga untuk membantu barisan pertahanan dan juga barisan tengah. Mobility pemain itu juga harus diberi pujian kerana dia tidak berada hanya pada satu kedudukan ataupun satu posisi, sentiasa saja bergerak bagi menyukarkan pemain-pemain lawan untuk mengawasi pergerakannya. Ini mungkin sesuatu yang menarik boleh dilakukan, tetapi kita lihat kawalan kemas yang dilakukan oleh Fazli tidak memberi sebarang ruang sebenarnya, dan akhirnya pemain ini iaitu Fauzi Roslan sekurang-kurangnya mendapat satu sepakan penjuru sekarang ini bagi pasukan Pahang yang perlu mencari gol semangat sekarang ini. German Pacheco. Satu in-swinger yang agak menarik, tetapi itulah yang berlaku, terlalu kuat. Dan apalah yang dapat dilakukan oleh Seth Rahman, walaupun dia merupakan seorang pemain yang akan sentiasa menjadi target apabila sepakan penjuru dilakukan oleh pasukan Pahang. Agak kuat sepakan tadi. Baiklah, sudah pun siap sedia sekarang ini Faizal Abdul Halim yang mungkin akan dibawa masuk sebentar lagi. Tetapi itu dia, mungkin satu lagi pertukaran akan dilakukan sebentar lagi oleh pasukan Pahang. Jadi kemungkinan Fauzi Roslan yang akan dikeluarkan apapun kita tumpukan perhatian. Gerakan yang cuba diatur sekarang ini melalui Syahrizan Saleh. Tapi tidak ada arah untuk melakukan hantaran kepada rakan. Terpaksa sekali lagi melakukan hantaran jauh. Dan ini satu kedudukan yang boleh membahayakan pintu gol mereka. Usaha keras sebenarnya pemain-pemain JDT belum lagi mau mengendurkan corak permainan mereka. Gary, kali ini kekasaran pula yang dilakukan oleh Gary dan dia dipersalahkan. Apakah Pahang dalam usaha untuk mencari satu gol semangat sekarang ini sedang berusaha keras, masih lagi berusaha untuk mengatur gerakan, tetapi seperti apa yang berlaku Akmal? Sukar bagi pemain-pemain Pahang untuk melakukan hantaran-hantaran yang kemas kepada rakan. Tapi apapun kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada gerakan Amri pula sekarang ini. Apa yang boleh dilakukan oleh beliau? Memberi syarat supaya rakan-rakan segera naik ke atas untuk membantu serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan JDT sekarang ini. Tetapi terpaksa tolak semula ke belakang, iaitu kepada Aidil bersama-sama dengan Haris Harun. Dan dibantu sekarang ni Amir Saidin. Aidil. Ya, dengan kedudukan 5-0 saya rasa mereka cukup selesa dan itulah yang kita lihat, mereka mampu untuk membuat hantaran pendek, bertukar-tukar hantaran dan mencari ruang-ruang dan kesilapan yang dilakukan oleh pemain Pahang untuk mereka terjemahkan dengan gol yang ke-6. Ya. Sementara itu satu lagi layangan kad kuning sekarang ini daripada pengadil. Dan kali ini penerimanya ialah Mahali yang dipersalahkan. Kita lihat di sinilah memang jelas bahawa satu tackle yang lambat dilakukan oleh Mahali. Ada berita yang agak menarik di Stadium Felda. Di Stadium Jengka, ini dia pertukaran yang cuba pun dilakukan sekarang ini. Fazal Halim yang dibawa masuk dan Fauzi Roslan yang dikeluarkan.
mungkin aku malah tidak percaya bahawa keputusan sekarang ini Pulau Pinang mendahului Felda United dengan 2-1. Itu keputusan yang agak mengejutkan ya. Kita lihat di perlawanan Rabu lepas, mereka mampu untuk menewaskan Pulau Pinang di Stadium Bandaraya. Ya. Jadi agak sayang kalaulah Pulau Pinang boleh memenangi perlawanan ini. Bagi saya itu satu keputusan yang agak mengecewakan kerana dalam saingan Piala Malaysia mereka sudah pun terkeluar. Jadi konsentrasi mereka sekarang ini hanyalah dalam memperbaiki kedudukan mereka dalam Liga Super. Jadi itu sesuatu yang mungkin agak mengecewakan penyokong-penyokong Pulau Pinang. Mereka bangkit agak lambat pada masa yang tidak tepat. Yang mungkin mereka boleh menumpukan perhatian untuk mengelak daripada tersingkir ke Liga Perdana pada musim depan. Itu yang perlu mereka lakukan dan beri tumpuan untuk menangi perlawanan yang mereka hadapi selepas ini. Satu lagi gerakan yang cuba diatur tetapi sekali lagi terlepas dan walaupun ada sesuatu yang berlaku, Davis, walaupun kita lihat bagaimana Diaz tidak berpuas hati, tetapi permainan diteruskan, lontaran ke dalam bagi pasukan Pahang, tetapi masih lagi menghadapi kesukaran sebenarnya untuk mengatur gerak-gerak yang lebih decent ataupun lebih berkesan. Mungkin kali ini mereka boleh melakukan sesuatu melalui pemain gantian, iaitu Faisal. Kawalan yang menarik yang ditunjukkan oleh Faisal Abdul Halim, tetapi akhirnya terlepas begitu saja gerakan yang cuba diatur. Dan sekali lagi kita lihat bagaimana Matthew Davis gagal, walaupun dia cuba melakukan naik ke atas, melakukan gerakan-gerakan overlapping, tetapi dia juga masih lagi gagal untuk merencanakan sesuatu yang lebih berkesan. Ya, seorang lagi pemain muda diketengahkan untuk pasukan Pahang, iaitu Muhammad Faisal Halim, dan kita lihat tadi gerakan beliau juga agak baik ya, dan kita mengharapkan beliau mampu untuk menyumbangkan sesuatu buat pasukan Pahang. Ini boleh membahayakan pintu gol pasukan Pahang, tetapi hantaran yang cuba dilakukan tidak sampai kepada rakan, tetapi kemudiannya mudah saja mengawal. Haris Harun begitu yakin sekali bersama-sama dengan Gary. Satu lagi kedudukan yang boleh membahayakan pintu gol. Kita lihat bagaimana kawalan yang dilakukan, percubaan terus. Menarik percubaan yang dilakukan oleh Lucero sekali lagi, dan nasib baik dapat ditepis keluar oleh Nazrul Nordin. Begitulah, dia bersorangan saja sebenarnya ketika itu. Ini dia, kita lihat bagaimana dia dapat melepaskan dirinya daripada perangkap offside, berpusing sedikit saja dan kemudian meledakkan sepakan kaki kiri yang hampir-hampir lagi menjadikan jaringan gol yang ke-6 bagi pasukan Pahang. Ya, beliau ingin mencari hat-trick beliau pada malam ini betul. Tapi tindakan baik daripada Nasrin Nordin menidakkan hat-trick yang ingin dijaringkan oleh Lucero. Bahkan penjuru, tetapi sudah pun ada kekasaran terlebih dahulu yang berlaku. Sudah dapat dikesan oleh Wan Muhammad Tarmizi untuk memberikan sepakan percuma bagi pasukan Pahang. Yang masih lagi gagal untuk mencari sekurang-kurangnya satu gol semangat sekarang ini. Tolakan yang dilakukan oleh Syarizan. Ini pemain back iaitu Nasha Potoka, dibantu oleh Matthew Davis sebentar tadi. Matthew Davis sementara itu kita lihat sudah pun berlari ke atas, tetapi tidak ada hantaran yang dilakukan oleh pemain back kerana mungkin itu yang diharapkan oleh Matthew Davis sebenarnya. Sana ialah Saiful Nizam, back tengah, dibantu oleh Zahid Rahman sebentar tadi. Dan akhirnya terkandas sekali lagi, terpaksa memulakan semula gerakan daripada bahagian tengah. Sukar untuk melakukan hantaran-hantaran yang kemas kepada rakan. Kawalan-kawalan yang ketat dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Ya, Syarizan tak boleh melakukan hantaran kerana kita lihat pemain-pemain Pahang tidak membuat larian-larian dan membuka ruang bagi mudahkan Syarizan buat hantaran ya. Itu yang kita lihat, beberapa serangan-serangan dan gerakan daripada pemain-pemain Pahang mudah dipatahkan oleh pemain JDT. Kawalan
Kawalan yang mudah dilakukan oleh Amirul Hadi yang begitu yakin sekali. Dia seolah-olah diberi tugas dan tanggungjawab mengambil alih apa yang dilakukan sebelum ini oleh Safiq Rahim. Dan setakat ini telah berjaya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan begitu sempurna sekali. Fazli kali ini terlepas kawalan yang dilakukan oleh Aidil pula. Gary. Dan kita lihat bagaimana pemain ini, iaitu Diaz, yang sentiasa saja menggerakkan sesuatu yang menarik. Dan masukkan Haris Harun juga memperkukuhkan lagi di barisan pertahanan walaupun tanpa Marcos Antonio yang menghadapi kecederaan. Amri, Gary kembali semula kepada Amri. Lantaran ke depan pintu gol, kita lihat bagaimana lambat penjaga gol dan juga rakannya itu untuk mengawal pergerakan yang dilakukan sebentar tadi. Itu dia, Matthew Davis sendiri tidak berpuas hati dengan situasi yang berlaku. Hampir-hampir lagi memberi ruang kepada Fazli Mazlan. Ini dia, kita lihat bagaimana Fazli Mazlan. Itulah yang kita lihat. Matthew Davis agak marah pada keputusan pengadil kerana sentuhan terakhir adalah terkena kaki Fazli Mazlan. Ya. Sepakan penjuru Amri. Satu tandukan gol. Sambungan yang cukup mudah kali ini daripada Diaz. Dan apa lagi lah yang dapat kita katakan. Ini merupakan jaringan hat-trick yang dilakukan oleh Diaz dalam perlawanan ini. Ya, itu dia jaringan yang agak mudah ya. Beliau hanya menunggu dan menyambung tandukan yang dilakukan tadi. Dan sentuhan terakhir beliau itu cukup mudah, memberikan gol ke-6 dan juga hat-trick buat Diaz pada malam ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana Diaz begitu yakin, begitu mudah sebenarnya untuk melakukan sentuhan ataupun connection bagi melakukan sentuhan penyudah itu. Dalam kita lihat Lucero mencuba untuk menjaringkan hat-trick, tapi kita tiba-tiba saja Diaz muncul sebagai penjaring hat-trick pertama buat perlawanan pada malam ini. Jadi kombinasi dua pemain ini cukup berbahaya. Lucero melalui tandukannya, Diaz melalui sentuhannya. Sudah 3 gol yang dijaringkan oleh Diaz dalam perlawanan ini. Jaringan hat-trick yang mungkin tidak dijangkakan. Amri. Masih lagi berusaha sekarang ini. Berarti dengan 3 jaringan yang dilakukan oleh beliau, 8 gol sudah pun disumbangkan oleh Diaz dalam perlawanan Liga Super setakat ini. Masih ada lagi seorang pemain yang juga mencari jaringan hat-trick. Siapa lagi kalau bukan Lucero. Masakan dari belakang yang dilakukan oleh Zes Raymond terhadap Gary. Sepakan percuma yang tidaklah begitu. Sementara itu kalau kita lihat Safi Salih akan dibawa masuk sebentar lagi. Dan penjaring gol Diaz dikeluarkan mungkin untuk direhatkan setelah mencapai ataupun mencipta sesuatu yang cukup menarik. Jaringan hat-trick yang dilakukan dalam perlawanan ini. Jadi peluang sekarang ini bagi Safi Salih untuk melakukan sesuatu ataupun menunjukkan sesuatu sekarang ini. Jadi wajah yang cukup puas dan juga gembira yang kita lihat, wajah daripada Diaz. Sementara itu masih lagi mengatur serangan sekarang ini bagi pasukan JDT. Gary dah percaya melepaskan diri. Kawalan yang cuba dilakukan walaupun seolah-olah dijatuhkan, tetapi permainan diteruskan. Ya, ini peluang buat Safi Salih untuk menunjukkan yang beliau juga mampu untuk menjadikan gol.
Sementara itu saya diberitahu oleh penerbit bahawa Felda dan Pulau Pinang sekarang ini dua sama kedudukannya. Jadi ini mungkin masih lagi saya kira menggembirakan pasukan JDT, kecuali lah Felda mungkin dapat mencipta ataupun mencatatkan kemenangan dalam usaha untuk terus menjadi pesaing di tempat teratas dalam kedudukan Liga Super setakat ini. Jadi kita akan cuba memberikan keputusan mutakhir kepada anda. Pertemuan di antara Felda United bertemu dengan pasukan Pulau Pinang. Jaringan-jaringan besar memang diperlukan buat Felda ataupun JDT, kerana jumlah jaringan juga akan memainkan peranan untuk menentukan siapakah juara Liga Super jika kedua-dua pasukan mungkin terikat dengan keputusan mata yang sama. Sementara itu satu lagi berita yang agak mengejutkan, keputusan yang agak mengejutkan. Pasukan Sarawak dikatakan sedang mendahului dengan 3-0 bertemu dengan pasukan Perak di Ipoh. Akmal, apa dah jadi? Ya, saya lihat minggu lepas mereka baru saja menewaskan Perak di Kuching dengan 1-0. Mungkin juga dengan pertukaran jurulatih baru David Usop yang diberi tanggungjawab untuk menggalas tugas yang ditinggalkan oleh K. Rajagopal ini, mungkin memberi satu semangat baru buat pemain-pemain dan juga pasukan, dan mungkin juga ada sesuatu yang dilakukan oleh David untuk menaikkan semangat pemain-pemain Sarawak sehingga mampu untuk memenangi dua perlawanan ketika ini. Aizal yang dipersalahkan kerana kekasaran yang dilakukan terhadap Safi Salih. Itu dia, Safi sudah pun bangun semula, tetapi ada asakan yang dilakukan oleh Faizal Abdul Rani. Sepakan percuma yang pantas dilakukan. Safi Salih tentunya juga mengidam-idamkan jaringan gol dalam perlawanan ini. Dia baru saja dimasukkan sebentar tadi untuk menggantikan penjaring gol hat-trick, iaitu Pereira Diaz bagi pasukan JDT. Tapi kesukaran yang terus dihadapi oleh pemain Pahang. Ada ruang yang cukup menarik sekarang ini bagi pasukan Safi. Cantik percubaannya dilakukan oleh Safi Salih. Dari luar dia meledakkan satu percubaan, tetapi sayang serong sedikit saja Akmal di sebelah kanan pintu. Ya, beliau terkena belakang pertahanan Pahang tadi, mungkin gagal dikesan oleh pengadil sehingga tidak memberikan sepakan penjuru buat pasukan JDT. Apapun pujian diberikan kepada Safi Salih yang berani untuk mencuba, dan saya rasa pemain yang gantian seperti beliau perlu untuk melakukan percubaan sedemikian bagi mencari gol yang beliau inginkan. Agak serak sedikit suara kita nampaknya, Akmal. Baik, tumpukan pada perlawanan yang terus berlangsung dengan menarik sebenarnya, terutamanya apa yang dipamerkan oleh pasukan JDT. Mereka berpesta gol di stadium Darul Makmur di Kuantan ini, tetapi Pahang masih lagi berusaha untuk mencari sekurang-kurangnya satu gol semangat. Gerakan yang cuba diatur sekarang ini, satu lagi percubaan terus, tetapi sepakan yang cukup lemah dari Faizal Abdul Halim, pemain gantian yang juga dibawa masuk oleh Razif Ismail dalam separuh masa yang kedua ini. Ini Savendran, dia ada ruang yang selesa, satu cross yang agak menarik, tetapi sekali lagi lambat Faizal Abdul Rani pula untuk melakukan connection ataupun sentuhan. Jadi gerakan yang cukup menarik daripada pemain ini di Savendran gagal pula untuk disentuh dengan kemas sebentar tadi oleh Faizal Abdul Rani. Ya, kita lihat di Savendran banyak melakukan hantaran-hantaran dan gelejekan yang cukup menarik tapi sayangnya tidak ada pemain di hadapan pintu gol untuk menyudahkan setiap hantaran yang telah beliau lakukan. Dan kita lihat pemain ini di Savendran mampu untuk memecah belahkan pertahanan JDT. Saya suka istilah yang anda gunakan, Akmal, memecah belahkan. Permainan yang tinggal lebih kurang 7 minit saja lagi dalam masa sebenar, tetapi tidak termasuk masa tambahan. Sementara itu pemain Pahang sudah pun berada pada posisi offside terlebih dahulu, iaitu pemain nombor 10 mereka, German Pacheco, saya kira, yang sudah pun berada pada posisi offside. Kita lihat sekali lagi. Memang tepat keputusan
Dia bergerak terlebih dahulu sebelum hantaran ataupun lorongan itu dibuat. Tidak ada banyak tekanan di barisan pertahanan. Akhirnya Aidil memberikan kepada Izam Tarmizi. Pujian juga harus kita berikan kepada Izam Tarmizi yang menyelamatkan tidak kurang daripada 2 ataupun 3 asakan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan Pahang. Dan beliau sentiasa mampu ya untuk mengawal benteng beliau mengikut arahan yang beliau inginkan, dan beliau juga menyelamatkan beberapa percubaan yang agak baik daripada pemain Pahang. Fazli kali ini tidak sampai, tolakan tidak tepat kepada Amri. Agak marah sedikit Amri dengan apa yang berlaku. Masa yang semakin suntuk bagi pasukan Pahang. Ketinggalan dengan 0-6, tetapi masih lagi mencuba untuk mencari sekurang-kurangnya 1 gol. Tetapi hanya mendapat sepakan penjuru sekarang ini bagi pasukan Pahang. Asakan yang cuba dilakukan melalui Faizal Abdul Halim. Ada 2 Faizal, iaitu Faizal Abdul Halim dan juga Faizal Abdul Rani dalam tim ataupun skuad pasukan Pahang ini. Sepakan penjuru sekarang ini. Sementara itu kita lihat Faizal Abdul Rani sudah pun bergerak di depan itu gol. Satu sepakan yang berjaya dihalang oleh Izam Tarmizi. Tetapi masih lagi ada ruang. Savendran, tetapi kali ini percubaan daripada luar yang dilakukan oleh pemain ini. Antara pemain yang saya kira bekerja dengan begitu keras sekali, iaitu Savendran. Tetapi sayang sekali percubaan yang tidak menepati sasaran. Ya, agak sukar untuk di Savendran melakukan percubaan yang tepat kerana beliau sudah diasak oleh seorang pertahanan JDT tadi ya. Dan apapun saya memberi pujian pada di Savendran kerana beliau berusaha cukup keras, dan beliau lah kita lihat antara pemain yang benar-benar menggerakkan serangan pasukan Pahang. Sementara itu pengadil pastinya akan melayangkan kad kuning kepada Izam Tarmizi kerana sengaja melambat-lambatkan permainan. Saya rasa ini tak perlu dilakukan oleh Izam kerana mereka sudah mendahului dengan 6 gol. Tidak ada tekanan. Tekanan dan keperluan untuk beliau melambatkan permainan ketika ini. Kita lihat bagaimana pemain Pahang sekarang ini sudah pun menyedari bahawa masa mungkin sudah terlalu suntuk sebenarnya bagi mereka. Gerakan yang cuba diatur melalui Potoka, satu lorongan yang dilakukan oleh Potoka. Tetapi lihatlah keyakinan kawalan yang dilakukan oleh Aidil, membiarkan saja bola itu keluar untuk sepakan gol. Ini ada peluang ataupun ada harapan bagi Ridwan. Satu kawalan yang cuba dilakukan. Satu lagi chipping, satu lagi percubaan yang agak menarik sebenarnya yang cuba diilhamkan oleh Savendran. Sekali lagi kita lihat bagaimana antara dialah pemain yang paling saya kira menarik sebenarnya corak permainannya. Sentiasa saja mencari ataupun mencipta peluang untuk dirinya sendiri. Tetapi cuma finishing ataupun nyudah itu saja yang mungkin mengecewakan beliau. Ya, itulah saya rasa beliau seorang pemain yang perlu diberi perhatian oleh Razif Tapi beliau memerlukan bantuan daripada rakan-rakan lain. Jika mengharapkan beliau keseorangan itu menyukarkan beliau dan juga pemain-pemain Pahang yang lain untuk menghasilkan gol. Kali ini sekali lagi terperangkap dengan perangkap offside, pergerakan yang terlalu awal. Dan Felda dan juga Pulau Pinang setakat ini masih lagi terikat dengan kedudukan 2 sama. Sementara itu menarik juga Kelantan, pertemuan Kelantan dan juga Selangor. Selangor sekarang ini mendahului dengan 4-2. Satu lagi keputusan yang agak mengejutkan. Sementara itu saya difahamkan bahawa di Kota Baru Wan Zarul Nizam
dilayangkan kad merah oleh pengadil dalam perlawanan ini. Permulaan yang agak kurang baik ya buat pengendali baru pasukan Kelantan. Betul. Tewas di tempat sendiri. Gerakannya cuba diatur oleh Pacheco, tetapi kekasaran yang dilakukan oleh Gary. Dia juga terhinjut-hinjut sekarang ini. Mungkin menghadapi sedikit kecederaan, tetapi permainan hanya tinggal tidak sampai beberapa saat saja lagi akan tamat masa sebenar. Jadi mungkin masa tambahan pun tidaklah begitu panjang. Hanya kalau tak silap saya mungkin 2 minit saja masa tambahan untuk perlawanan ini. Jadi 2 minit yang mungkin cukup lama dirasakan oleh pasukan Pahang terutamanya. Mereka tidak menjangkakan bahawa mereka mungkin ataupun tidak mungkin dapat ditewaskan dengan jaringan yang cukup besar daripada pasukan JDT, tetapi mereka masih berusaha untuk mencari sekurang-kurangnya 1 gol. Semangat sekarang ini, satu kawalan yang menarik dilakukan tetapi agak lambat, dan akhirnya percubaan yang dilakukan oleh Faisal juga tidak menepati sasaran. Sekali lagi kecewa pemain ini, kerana sekali lagi kita lihat walaupun agak lama Faisal mengawal, itu dia masih lagi mengawal, dan akhirnya kita lihat direction percubaan yang dilakukan itu melihat. Ya, Muhammad Faisal saya lihat sudah 3 kali beliau berani untuk menggelecek dan masuk ke dalam kawasan penalti dan melakukan percubaan, dan saya rasa Razif perlu untuk mengetengahkan lagi bakat yang ada pada Muhammad Faisal. Bagi saya dia seorang pemain muda yang mempunyai gerakan-gerakan dan juga keberanian dalam permainan beliau. Masih lagi mencuba di saat-saat terakhir permainan ini bagi pasukan Pahang, tetapi masih lagi sukar sebenarnya untuk menembusi barisan pertahanan. Ialah kawalan yang dilakukan oleh Fazli, jadi tak ada pilihan lain, terpaksa dijatuhkan. Jadi permainan terhenti. Ini dia Matthew Davis. Mungkin menghadapi sedikit kecederaan itu, kita lihat bagaimana Matthew Davis yang melakukan asakan dan akhirnya terpaksa menarik ataupun menjatuhkan Fazli. Mungkin aksi yang dilakukan itu, apa yang dilakukan itu adalah lahir daripada rasa kecewa dengan permainan yang berlangsung. Ya, selaku ketua pasukan bermain di tempat sendiri, pasukan beliau ketinggalan dengan 6 gol. Saya rasa satu kekecewaan yang cukup besar buat Matthew Davis, dan itulah yang beliau cuba luahkan saya rasa pada tadi. Dan itu dia tiupan whistle menamatkan perlawanan ini daripada Wan Muhammad Tarmizi, iaitu pengadil yang mengadili perlawanan ini. Jadi satu kedudukan yang cukup meyakinkan. Bolehlah kita anggap sebagai JDT berpesta gol sebenarnya di Stadium Darul Makmur di Kuantan ini. 3 gol jaringan hat-trick yang dilakukan oleh Diaz, 2 gol yang dijaringkan oleh Lucero, dan 1 gol yang dijaringkan oleh Marcos Antonio, meletakkan satu kedudukan yang cukup menarik bagi pasukan JDT, menewaskan pasukan Pahang di Stadium Darul Makmur di Kuantan dengan 6-0. Jadi keseluruhannya, Akmal, Ya, tahniah buat pasukan JDT kerana mereka telah menunjukkan bahawa mereka salah satu pasukan yang punya kualiti yang cukup baik beraksi dalam saingan Liga Super. Dan buat pasukan Pahang, Razif Ismail perlu mencari satu penyelesaian